Nanti kita akan cuba jawab. Boleh nampak tak korang? Clear kan? Okay. Ni kita ambil kod yang gelap sikit. Okay, kita tengok. Wow. Jangan marah saya lelaki Kuala lah weh. Saya nak tengok. Saya rasa ramai orang nak tengok muanya juga ni. Apa makeup artisnya. Kita tidak nampak makeup artis, nampak rambut makeup artis. Takut model terus. Boleh kita berikan sedikit fokus kat makeup artis ya? Boleh. Kita nampak tangan je. Orang nak tengok makeup artis tu berkarya. Bagai melukis di muka. Mana? Tak nampak pun makeup artis ya? Orang tengah love yang contouring tu YB. Tak apa. Orang nak tengok tangan siapa yang sedang buat contouring. Sekejap. Saya cuba kejap. Saya adjust sekejap tepi. Di mana ada kemahuan, di situ ada muar. Tak nampak? Okay. Siap. Saya tukar tangan. Okay. Jangan melawan YB. Maaf. Saya takkan melawan. Tapi dah saya tu ni rasanya. Orang tengok kontor bukan muat setuju. YB kita tengah demonstration. Tadi kod apa yang tu? Demonstration 10. 10 pun. Demonstration untuk contouring tadi kod berapa? Mana satu? Yang Bella tengah pakai tu sekarang. Bella tengah pakaikan model kita sekarang. Ni kod 2. 45W10. Oh ni yang okey. Yang kopi-kopi tu. Ya. Kopi-kofi tu. Kopi wow. Space lah yang cakap kopi. Saya ikut je. Betul orang kata muar hendak nampak apa dia punya muar. Betul saya setuju. Dia sudah kembali semula. Ini hok. Wow. Bukan kucing tu macam rabbit. YB jangan. Siapa setuju YB pakai? Tak yang dah pandai. Saya tak setuju. Bella kata tak setuju, orang kata setuju, tak setuju.